Terima kasih Kang. 4 perkara. Bunyi itu gerun lah. Tapi meriam kapok yang naik itu. Ya. Saya dah sebut tadi, perkara Perlembagaan Persekutuan tak boleh main-main lah. Saya jawab dalam Parlimen. Skandal terbesar abad ini apa? Ya. Bagaimana kita proses perkara 19 Perlembagaan Persekutuan? Saya dah sebut masa kita bahas Perlembagaan Isu Warga Negara. Jalur nak jadi rakyat ni, nak jadi warga negara, 15.1, 15.2, perkara 16, perkara 19, perkara 30. Kita proses perkara 19. Ada kepatuhan, semua patuh. Patuh perlembagaan, ya. Patuh tak kaedah-kaedah warga negara 1994? Ya. Borang apa? Borang C. Dia datang sendiri? Ya. Semua proses kita patuh. Baik. Kemudian dia tanya berapa lama kita proses dia. Puan Sri Speaker. Saya kata ada 3 perkara. Peraturan Dewan. Saya tengah jawab peraturan bagi Peraturan Dewan. Dululah. Ya, tengah jawab. Biar Menteri jawab dulu. Sabar dululah. Saya kata perkara 19 ada 3 rukun. Termasuk syarat bermustautin. Syarat bermustautin di bawah akta, undang-undang lagi ni, Parlimen lulus. Nak buat perkara, nak jawab, rujuk undang-undang lah. Okey ya, kita buat undang-undang ni dalam Parlimen. Saya sedang jawab dalam Parlimen. Saya ada tanggungjawab dan saya ada pertanggungjawaban. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, saya dan menteri-menteri sebelumnya untuk turut mengguna pakai perkara 20/1/C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin, dan itu saya guna pakai ya untuk memberikannya. Dan sebab itu bila tertib ini semua kita selesaikan, menjawab soalan apakah proses pemberian warga negara terhadap 7 pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan, akta, kaedah warga negara dan Perlembagaan Persekutuan? Jawapannya ya, bol. Sangat jelas. Okey ya. Di sana ada FIFA Statute. Itu soal pemain warisan dan kelayakan. Itu FIFA dan juga FAM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai palsu. Itu FIFA. Ya, FAM kata ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut perlembagaan sangat jelas yang saya berikan. Terima kasih.